Malam ini bakal menyaksikan satu perhitungan. Menyelesaikan persengketaan lama. Bergaduh, bertumbuk, memang telah menjadi lumrah kehidupan kami. Masalah dunia lah kau ni. Siapa yang menang, maka dialah yang berkuasa. Aku ikut je apa yang Pak Endak suruh. Aku harus bantu Pak Endak menyelamatkan Maya dari menjadi mangsa rakus kumpulan Ayah Ahmad. Dunia aku hanya menjanjikan dua pilihan. Keluar selamat meneruskan kehidupan, atau diusung keluar sebagai mayat. Maafkan saya, Mas Hak. Aku dah cakap, kalau kamu tak puas hati dengan aku, cari aku. Bukan keluarga aku. Bukan anak buah aku. Ingat? Apa susu? Ini susu. Awak tak boleh mati, Maya. Sak, Remy. Kamu kena bergerak sekarang sebelum polis sampai. Sebelum polis sampai, cepat! Sak, jom, Sak! Sak! Kiri! Sak! Kiri! Maya! 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 Pujangga berkata, setiap kejayaan bermula dengan langkah pertama. Tanpa permulaan maka tiadalah kejayaan. Jangan pernah menyesali sehari dalam kehidupan. Hari-hari baik memberikan kebahagiaan dan hari-hari buruk memberikan pengalaman. Nama aku Sahak. Ini kehidupan aku. Ini cerita aku. Ayah! Hello, Mama-san. How are you? Halo, Mama. You sudah lupa kah? Hujung bulan, Ma. 有冇搞錯啊？hujung bulan. Mama sana. Duit perlindungan lah, Mama. Macam biasa. Kalau tak, Mama, I tak boleh garanti untuk cover you kalau ada gangster langgar ini tempat tau. 你係邊個啊？哈！Saya 大家姐，Lulu ada anda jaga sini. Sekarang 大家姐saya jaga. Kau
go. Mama, sabarlah Mama. Pergi. Hai, kacau. Habislah kita, Zak. Tempat Mama Sam pun kita dah hilang. Ini jelas satu-satunya sumber pendapatan kita. Apa kita nak buat sekarang ni? Sebab tu dari awal dia aku ajak kita mula berniaga. Jual burger pun jadi ya. Oi, aku ni gangster lah. Darah mengalir dalam tubuh aku ni, darah pahlawan. Darah pahlawan pun, kalau hidup macam ni tak ke mana, Zak? Kalau kita lapang melahap nanti, darah pahlawan ni boleh bagi kita makan kau. Esok Pak Andak keluarkan. Pukul 2. Hampir ambil dia. Aku tunggu kat rumah. Pak Andak. Sihat Pak Andak. Jangan perlu penduk depan penjara ni. Remy mana? Dia tengah kolek hasil Pak Andak. Kita jumpa dia kat port Pak Andak anda nak mana-mana dulu ke? Ikut aku. Kamu parking kereta kat mana? Ada Pak Andak. Kejap, saya call Grab Grab? Macam mana dengan keadaan sekarang? Semua dah berpecah dah Pak Andak. Tapi saya dengan Remy okey. Kita orang masih maintain lagi kawasan. Setakat ni dalam 50% lagi kita orang pegang. Itu pun sebab yang lain dah tutup kedai dah sebab Covid Pak Andak. Anak aku Yong tu, macam mana? Lepas Pak Andak masuk dalam penjara, tidak main era Yong Peng Johor. Katanya dah besar empire dia kat situ. Tak habis fikir. Nak juga jadi gangster. Mana tumpahnya kuah kalau tak kena nasi. Kan? Jen. Kes baru ke, Jen? Syabu. Lampau betul lah orang asing ni. Menjadi sekarang ya. Jual dadah kat sini. Jadi kaya raya pula tu. Yang mengisap kau orang lain. Generasi kita juga, anak-anak muda kita. Kalau kita tak basmi perkara ni, habislah kita. Demi agama, bangsa dan negara, Jen. Kita basmi habis-habisan, Jen. Ya. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu kalau bukan dia sendiri yang mengubahnya. Makin bersemangat saya, Jen. Semangat, Jom kita gerak sekarang, Jen. Mari. Nah, Jen. Siapa saja? Awak saja. Awak. Baik, Jen. Aduh, lain kali parkirlah tempat luar sikit. Sorry, Jen. Halo, sayang. Tak ada sayang-sayang. Ahalanya ni macam mana? Ya, sayang. Abang uruskan, ya. Sampai kesudah, semua saya kena buat. Saya dah stres dah. Saya nak pergi Ya. rumah. Tak apa. Yang pergilah spa tu, tak apa. Teruskan. Hilangkan stres tu. Bila awak nak bagi duit tu? Tak. Bil dia hantar ke abang, ya. Online. Abang bayar. Kes baru ke, Jen? Kes lama. Kes rumah tangga. Jalan. Sini je kamu berdua tinggal, Dah 5 tahun aku keluar dalam penjara. Setakat ni kehidupan kamu berdua. Cuba kamu tengok keliling. Tengok keliling ni. Ayam. Kamu berdua main ayam, Ini sebab kami low profile, Pak Andak. Dah. Kalau macam tu, kamu dua siap. Kita pergi jumpa Pudin Belon.
Udin. Stop. Anda. Kenapa anda tak call anda? Kalau anda call, saya datang jumpa anda. Anda tahu tak, rindu. Anda. Aku plan ni pun last minute. Aku nak tanya kamu. Anda. Kamu masih takut dengan bini kamu? Come on lah anda. Ini puding belon lah anda. Kalau 5 tahun dulu, bolehlah anda bobo kahwin. Sekarang anda, dia baru nak bergerak. Bibir saya dah gini anda. Senyap anda. Bagus. Kalau macam tu, aku nak kamu tolong aku. Tolong apa anda? Jom gerak. Udin. Anda. Terima kasih banyak-banyak. Kamu dah banyak tolong aku selama ni. No problem anda. Sah, Remy. Kau tolong tengok-tengokkan anda untuk aku. Ada apa-apa masalah, bagi tahu aku. 1 KL aku gegah. Jangan risau, Ayah Din. Sudah. Ayah Din. Ya. Kau pergi kemas ke atas tu. Cepat! Lik! Ina balik. I dah balik. Pak nak tidurlah atas katil ni. Biar saya dengan Remy tidur bawah aja. Abang Sahak. Dah lah tu. Rehat Nih, Maya ada bawa air. Terima kasih, Maya. Sama-sama. Tak ke college ke hari ni? Kelas petang hari ni. Kenapa Abang Sahak tanya? Abang Sahak nak tolong hantar Setakat hantar. Kalau awak nak saya hantar rombongan meminang pun saya boleh tahu. Ayah anda. Tengok Abang Sahak ni. Orang nak belajar dia cerita pasal kahwin pula. Kalau nak cinta, pergi restoran Thai, bukan dekat Muay Thai. Sahak, aku nak minta maaf pasal Maya. Kita tak payah cakap pasal hal tu, Pak Anda. Apa pun yang Pak Anda cakap, Maya tak akan boleh hidup balik. Tapi aku dah janji dengan arwah abang aku untuk jaga Maya, anak dia tu. Aku sepatutnya dah cuci tangan bila dah janji macam tu. Aku ada benda nak cakap dengan kamu, Sahak. Banyak! Aku minta maaf, Sahak. Saya call bila sekarang kan. Tak payah. Tak payah. Ini mungkin balasan dengan dosa-dosa aku. Tapi kamu ingat, Sahak. Kamu janji dengan aku, Sahak. Kamu cari siapa yang buat ini kat aku. Ingat. Kamu jangan balik selagi kamu tak jumpa
Siapa yang buat ini? Ingat. Kamu pergi sekarang. Pergi. Apa yang jadi Panda? Sekarang cerita, apa yang berlaku? Cepat. Masa kejadian, saya kat luar beli makan. Bila saya balik je, Panda dah terbaring. Itu kami tahu. Sebab apa? Kami pihak polis dapat panggilan mengatakan ada bunyi tembakan. Sebab tu kami datang ni. Sekarang ni, siapa yang berada dengan si mati ni? Sahak. Sahak? Maksud kamu Sahak yang bunuh si mati ni? Bukan macam tu maksud saya, Tuan. Habis maksud kau macam mana? Ceritanya bermula macam ni, Tuan. Baik. Macam mana cerita dia? Cerita. Aku nak dengar. Masa kami bertiga balik tadi, kami rasa lapang. Jadi, Pak Anda arahkan saya untuk beli makan kat kedai Kak Wan. Kak Wan? Kak Wan? Yang janda nak seorang tu? Tuan, dia punya cantik, Tuan. Bibir merah, Tuan. Alah, Tuan pun kenal. Weh, aku bukan nak tahu pasal janda tu. Aku nak tahu pasal Sahak. Ni tak ya. Sahak mana sekarang ni? Awak telefon dia. Cakap saya nak jumpa dengan dia. Telefon. Telefon sekarang, Tuan. Sekarang lah. Takkan besok pula. Cepat. Mana pula bunyi yang kelong? Hei, Jan! Kek bunuh ni, kek mati ni. Integriti. Cepat telefon. Dapat. Panjang lagi je tak? Maafkan saya, Ayah Din. Baru sekarang kau nak muncul, Yung. Tak payah minta maaf dengan aku. Minta maaf dengan ayah kau. 5 tahun kau hilang. 5 tahun tu juga dia cari kau. Dia tunggu kau. Remy? Ya, Kak Yung. Aku dengan Sahak ada masa tu. Mana dia sekarang? Saya tak tahu, Kak Yung. Aku tumbuk. Saya tak tahu, Kak Yung. Saya tak tahu. Kamu cari siapa yang buat ini kat aku. Kamu jangan balik selagi kamu tak jumpa siapa yang buat ini. 320 kilogram syabu bernilai 11.5 juta ringgit dirampas susulan polis melepaskan sedikit dada di negara seperti pasal di mana polis menghadapi Akhil Osman kerana sedikit menjadikan tangkap dia! Maafkan saya, Tuan. Saya tak bersalah, Tuan. Taman Setiawangsa sebagai stor sempadan dadah. Sebuah itu adalah rampasan terbesar yang dilakukan polis oleh Okey, baiklah.
Mama bagi tahu ayah, kalau dia tak boleh nak datang konvosu kali ini, anggap je lah yang dia tak ada anak perempuan. Jangan tanya Su apa yang Su akan buat dekat diri Su ni. Sedekahkan je lah Al-Fatihah. Tak, Mama. Ini bukan kali pertama tau. Okey, masa diploma dulu, dia tak ada. Masa kumpul degree pun, dia tak boleh nak luangkan masa juga. Su ni satu-satunya anak perempuan dia tau. Takkanlah susah sangat. Tak apalah, Mama. Mama bagi tahu ayah kalau dia tak boleh datang konvos Su kali ini, Su takkan balik rumah. Assalamualaikum. Sahak mana? Betul Kak Yu. Saya tak tahu kat mana Sahak Kak Yu. Kau jangan main-main tau. Aku nak habis ni. Saya tak tahu Kak Yu. Saya tak tahu. Pegang dia! Kak Yu. Kak Yu. Memang dia tak tahu apa-apa. Aku dah hantar budak untuk cari Sahak. Jadi betul lah. Sahak yang bunuh ayah. Dah habis menjerit, Cik? Tahu, Cik. Saya orang baik. Orang baik? Mana ada orang baik menyorok dalam kereta macam tu? Cik pun bukan orang baik juga. Amboi, sedap mulut kata Apa bukti saya orang jahat? Mana ada orang baik ugut ibu bapa dia nak lari rumah. Derhaka tu. Tak, Mama. Masalahnya ni bukan kali pertama. Okey, masa diploma dulu, dia tak ada. Sekarang ni dah kumpul degree dah, Mama. Pun susah nak luangkan masa. Su ni satu-satunya anak perempuan dia tau. Tak apalah, Mama. Mama bagi tahu ayah kalau dia tak boleh nak datang konvosu kali ni, Su takkan balik rumah. Assalamualaikum. Tu merajuklah. Bukan derhaka. Sesungguhnya meninggikan suara pada kedua ibu bapa itu sudah jatuh Jangan dekat, Cik, Cik. Wah, keluar. Saya takutlah Cik seorang-seorang kat sini. Cik tak kesian ke kat saya? Kalau ada orang rogol saya macam mana? Peduli apa saya? Tuh. Maafkan saya, Cik. Saya memang terdesak. Bagi saya peluang jelaskan dan mungkin Cik ditakdirkan untuk bantu saya. Okey. Now, story? Kalau ikut tradisi, kita kena lantik ketua baru. Jadi saya cadangkan Kak Yung Peng
sebagai ketua bau Bunga Merah. Tapi sebelum anda dibunuh, anda ada datang jumpa aku dan bagikan wasiat ini. Dalam wasiat ini, anda bagi tahu aku, jika apa-apa terjadi kepadanya, dia nak Sahak menggantikannya. Tapi dengan persetujuan Sahak. Mana Sahak sekarang? Sahak sekarang mana? Ha? Dia dah jadi beruang polis. Takkan kita nak lupakan prinsip kita? Takkan kita nak bersekongkol dengan kluster mahkamah? Aku fikir sekarang ni elok kita fokus untuk mencari Sahak. Lebih baik kita cari jawapan sebenar. Misteri pembunuhan anda. Halo? Kak Yong, budak kita dah jumpa Sahak. Cik. Awak ni gila ke apa? Kalau awak nak cari kebenaran, pergi balai polis dan jelaskan. Bukan lari. Maaf, saya tak nak bersubahat, okey? Tepi. Saya bukan takut ke balai, Cik. Saya takut tak sempat sampai balai, saya dah mati kena tembak tau. Apa? Awak punya cerita ni macam filem Hindustan kan? Awak ingat saya ni bodoh ke apa? Kita dah kena follow. Masuk. Pakai seatbelt. Start enjin. Kita tinggalkan depan dulu. Cik, okey tak, Cik? Pistol? Kenapa dia curi pistol kat saya? Dia nak tembak saya tu. Okey. Saya akan jelaskan nanti, okey? Now, saya nak awak tarik nafas panjang. Janji. Saya janji. Tenang, okey? Kau nak pergi mana, Sahak? Ini Mikael, King of Splinter. Tunggu! Rapat lagi. Kenapa menggambar sangat, Kau kutip mana benda ni? Benda lah sependek. Ini semua budak-budak praktikal kulinari. Cik, tidak. Cik. Asal dia ke kiri? Mana aku tahu? Pergilah ikut dia. Kena kejar ke? Dia tak bagi sinyal pun. Kita telah kena pasti yang dia dibantu oleh seorang wanita. Jadi saya nak kamu berdua teruskan menjejak mereka dan heret mereka berdua ke balai. Tak boleh, Tuan.
Kenapa tak boleh? Bukan macam tu, Tuan. Maksud saya, biar saya dengan Irman ni ikut dulu mereka ni. Supaya mereka bawa kami ke markas mereka yang sebenar, Tuan. Betul, Tuan. Tuan, perempuan bersama Sahak ni merupakan tokan syabu yang paling besar, Tuan. Tuan, saya nak buat pengakuan, Tuan. Di mana saya boleh membaca gerak-gerik seseorang secara semula jadi. Ataupun dipanggil body language. Tuan, jika kita lihat di sini, daripada gerak-geri dan susuk tubuh wanita ini merupakan perempuan yang jahat, Tuan. Dia sanggup buat apa saja untuk menganggap keuntungan. Tuan, wanita ini kurang didikan agama. Baik. Kamu berdua, saya nak kamu terus ikut intip dan jejak mereka. Bila dah dapat informasi penuh, kita akan teruskan tangkapan. Baik, Tuan. Kita kat mana ni? Cik, lepas ni kalau apa-apa jadi jangan lepas steering boleh tak? Hei! Awak ingat panic attack ni boleh kontrol? Ha? Manalah saya tahu tiba-tiba orang tu nak acu pistol kat saya. Kita bawa pergi sini. Saya nak fikir jap. Otak jam ni. Okey tak. Siapa yang kejar kita tadi tu? Geng muka merah. Gangster. Dah kenapa pula orang kejar awak? Ha? Awak pun gangster juga ke? Ya. Nama diberi Sahak. Diorang panggil saya Sahak Gangster. Diorang ingat saya yang bunuh kedua diorang. Bunuh? Lepas! Saya ingat bila awak cakap awak nak cari kebenaran, awak bermaksud tipu duit ke, scam forex ke. Ni lagi gila. Saya tak nak ada kena-mengena dengan kes terbunuh macam awak ni. Cukup-cukuplah awak datangkan masalah dekat dalam hidup saya hari ini. Okey? Saya nak balik. Saya tak bunuh, Cik. Saya kena frame. Saya sekarang ni tengah cari pembunuh yang sebenar. Percayalah. Jen. Okey tak tu? Dari tadi diam je. Strategi. Irman, strategi. Tengah fikir strategi. Kau bawa je kereta tu elok-elok. Masalahnya, Jen. Dah sejam kita bawa kereta ni tak ada arah ni. Takut nanti tahu-tahu sampai Danau. Macam mana? Pasport dah tak bawa. Saya bukan apa, Jen. Kita jalan ni tak ada arah ni. Banyak pakai minyak tau. Nanti habis pula duit rakyat. Ingat, Jen. KPI. Kita tengah jalankan tugas ni. Okey, sekarang kita teruskan tugas kita. Kita menuju. Assalamualaikum. Awak dah telefon atau jumpa dengan anak kita ke belum? Tak, abang. Sampai sekarang saya call tak jawab. Awak kena bertanggungjawab. Ya. Sibuk hal negara, hal anak sendiri awak tak peduli. Awak ni nanti jadi ayah ke tidak? Okey. Acuh. Pula lah ni. Mana ada line sini, Cik Oi. Hei, awak di sana. Dengar sini baik-baik, Saya dekat sini bukannya sebab saya percaya sangat dekat awak, okey? Kalau tak percaya, kenapa nak tolong? Saya tahu. Sebab awak pun nak cari teman nak lari dari KL ni kan? Rajuklah, katakan. Sorry sikit. Saya tak hadaplah pertolongan daripada gangster macam awak ni. Bak sini kunci kereta. Dalam kereta. Awak dah ambil. Awak duduk kat sini seorang-seorang. Jadi pelarian seorang-seorang. Saya nak balik. Bye. Tak jadi nak balik ke? Takut?
nak pergi mana tu? Andi? Nak ikut? Maya tahu tak? Dulu, cita-cita abang nak jadi model. Abang nak jadi model? Wah, bagusnya. Tapi kan, abang nak mula macam mana? Abang nak masuk hero remaja. Abang Sahak, saya yakin abang akan berjaya nanti. Tapi, abang tak tahulah kalau tercapai ke tak impian abang tu. Sebab hidup abang sekarang ni dah lain. Takkan abang nak tinggalkan Pak Endak? Dia dah macam ayah kandung abang dah. Sejak ibu dengan ayah abang dah meninggal, dialah yang besarkan abang, Maya. Sejak bila nama saya Maya? Ikut sedap teka awak je kan? Sejak bila pula cik ada kat sebelah saya ni? Itu tak penting. Sekarang ni, awak bagi tahu saya apa plan awak. Tak ada lagi. Tak ada lagi? Oh, gila ke apa? Ha? Takkan kita nak tidur sini? Okey apa? Awak syair lah kat sini. Kelakar. Okeylah. Apa kata macam ni? Awak bagi tahu saya awak nak pergi mana. Lepas tu saya tolong hantarkan. Lepas tu kita berpecah. Awak boleh teruskan kehidupan awak dan saya pun boleh teruskan kehidupan saya. Macam? Cik, saya dah tak ada siapa-siapa dah, cik, dalam hidup saya. Awak? Awak pergi ke kereta sekarang! Sekarang! Pergi sekarang, cik! Pergi! Mati kau! Cepat, cepat. Hati-hati awak. Awak hati-hati, cepat, cepat. Awak okey ke awak? Kita pergi hospital Jangan. Kecoh nanti. Sakit sikit je. Sikit awak kata? Teruk tau tadi awak kena belasah. Luka dan darah memang dah jadi asam garam kehidupan saya. Janganlah awak berisau keadaan saya. Aduh, macam mana? Aduh. Okey, awak, saya dah tahu kita nak pergi mana. Mana? Awak ikut je lah. Jangan risau. Saya bukan nak jual awak pun. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Atuk. Atuk. Assalamualaikum.
Salam. Atuk, tolong kawan Su, Atuk. Apa tengah malam buta kau datang ni? Nanti Su jelaskan, Atuk. Kawan... Lah, kenapa kawan kau ni? Dia jatuh motor, Tok. Lah, kenapa tu bawa hospital? Tok bukan doktor. Dia takut jarum. Tadi pun dia dah nangis-nangis. Dah tak nak pergi hospital. Padan kau bawa sama jaga-jaga. Tapi jarum takut. Langsung dalam. Tengok minyak gamat. Cuci rokok ni. Duduk. Awak... Syukur awak dah sedar. Saya ingat awak dah tak ada. Awak dah tinggalkan saya, awak. Cik, nyawa ini takkan tinggalkan jasad selagi belum tiba ajalnya. Saya berjanji akan menjaga awak dengan sepenuh jiwa dan raga saya. Percayalah. Kau dah tersampuk apa ni, Yang? Astagfirullahaladzim. Tuan, baju lama tu kau cubalah pakai. Tu roti canai dekat luar tu. Mari kita minum. Aduh. Atuk. Dah bangun dah? Kau minum dulu ya. Atuk nak pergi telefon mak kau tu. Tak payahlah, Tok. Sudah call dah. Mak tahu. Mes ni super Bukan apa. Atuk risau. Mak kau tu cuek merajuk dengan Atuk. Sebab Atuk manjurkan kau tu lobby-lobby. Jantan tu boyfriend kau kah? Taklah, Tok. Kawan. Kawan sama college. Sebenarnya kita orang nak pergi rumah kawan. Tapi jatuh motor pula. Tapi motor tu kawan lagi satu dah uruskan dah. Berapa lama duduk sini? Su ada hal sikit dalam 2-3 hari kot. Tapi tak apa, Tok. Nanti Su tolong carikan homestay untuk kawan Su tu, Tak apa dah. Kalau nak duduk lama pun tak apa dah. Bilik kan banyak. Kau pun bukan duduk semilik sama dia. Paling tidak, Atuk ada je kawan nak berburak. Nak nunggu kau bawa laki balik pakai terbeliak lah mata dan nunggu. Inilah bajunya tu. Muek-muek je dia. Macam masa dia muda-muda dulu. Tapi kalau tak sesuai, pergilah pokan cari yang baru. Kek depan tu, depan dah bandar. Jantan, mari minum sama. Sahak. Nama saya Sahak, Tok. Sahak. Atuk ingatkan jantan. Atuk pergi tengok jaring, ya? Minumlah sama Suriani ni, ya? Tok, tak makan? Atuk dah minum kat kodai tadi. Hati-hati. Yo. Takkan tengok je. Jemputlah makan sekali, Cik Suriani. Baiklah, Encik Sahak. Dengan Sahak pun kau tak boleh nak makan. Sorry, Kak Yung. Kak Yung, sebenarnya dia orang berdua ni budak praktikal kulinari je pun. Yang kau ambil budak masak-masak tu kenapa? Kak Yung minta apa? Kak Yung minta nak budak-budak yang pandai misjata. Dia orang ni pandai misjata, Kak Yung. Hari-hari dia orang main pisau. Dia orang ni potong sayur, bukan potong orang. Oh, lain Tapi pisau juga. Senjata. Apa? Lepas ni, hal Sahak, biar aku yang menguruskan. Kau cuba bagi info je tak? Info terkini, Kak Yung.
Sahak sekarang bersama dengan seorang gadis. Oi, Kak Yong. Orang dia, Kak Yong. Tinggi, lampat, cantik, kulit putih, gebu, seksi. Oi. Kalau dia orang jalan sekali, Kak Yong. Oi, macam pinang dibelah-belah. Tapi kalau dengan Kak Yong, jauh beza. Wah! Irman, Jen, kita dah tahu kedudukan sebenar Sahak. Kita ke sana sekarang. Ke mana, Jen? Port Dickson. Arahan terima, Jen. Port Dickson. Here we come. Mari. Pak Jak. Buat apa kau datang sini? Syabu Pak Jak dah sampai. Saya nak duit baki. Lepas tu kita boleh buat penyerahan. Tak boleh hari ni. Lain kali kau nak datang, telefon dia dulu. Pak Jak, jangan buat lupa. Nanti Pak Jak juga yang susah. Eden faham. Tapi soal bukan sekarang. Cucu dia ada rumah. Dia tak mahu dia tahu. Nanti kantoi. Baik. Tak apa. Saya bagi Pak Jak sampai esok petang. Kalau Pak Jak tak jelaskan baki itu, Syabu Pak Jak hilang. Hampir. Cik Surani. Maafkan saya. Saya mengganggu ke? Tak. Tak apa. Terima kasih ya. Hah? Pasal percayakan saya dan tolong saya semalam. Bab tolong tu, ya. Bab percaya, belum lagi. Faham? Atau awak kerja apa kat kampung ni? Tu? Orang nampak tu? Itu semua Atuk punya lah. Dia beli kupang. Sambil-sambil tu, dia tangkap ikan dan juga jual. Oh, kupang. Saya dengar yang kupang Port Dickson ni memang sedap tau. Nanti bolehlah saya rasa masakan awak. Kan? Kan? Ya! Seorang ni yang kau jerit kenapa? Saya tahu. Ni, saya ada benda saya nak beritahu Kak Yong. Benda ni penting ni. Pasal Sahak. Serius?
Kenapa Kak? Melalui informer international saya dah dapat detect dekat mana Sahak ada. Kat mana? Dekat kampung Sungai Sekawang. Port Dickson. Port Dickson? Wah, Port Dickson. Mandi laut lah, apa lagi Kayong? Apalah Kayong ni? PD tu kan bandar pelancongan. Bercanda di pasir pantai, kita bersama memadu asmara. Kita berdua. Oh, Kayong nyanyi boleh. Saya menari tak boleh. Atok! Atok nak ke laut ke tak? Dah, pergi ke LCC kau jap. Atok! Ya, kau dah bagi soalan tak cerdik, tu jawablah. Dah pakai jenis takkan pergi mana lagi, pakai laut lah. Ni, poti ais tu dah kosong tu. Kau pergi pasar kau jap. Beli orang makan untuk masak. Pasar? Iyo, pergi balilah barang-barang masakan untuk makan tengah hari kau, makan malam kau. Ikan tak payah, Atuk cari. Tok, dekat sini tak ada ke supermarket macam Jaya Grocer ke kan? Apalah kau ni pelik-pelik. Siapa pun dah. Sini kampung lah, semua fresh. Tak ada benda-benda baku dah. Tak ada sesa dah. Anak darah apa kau ni? Kebulu lah laki kau sok. Tak apa, Tok. Saya boleh teman ke pasar. Jantan. Kau bawa Sereni pergi pasar. Sahak, Tok. Sahak tak kira apa-apa pun. Pergi pasar. Pergi cepet. Kau sebalai tutup. Pergi cepet. Cepatlah. RM3 ke? Terima kasih. Terima kasih Kalau awak tak ada tadi, mau bengong saya. Saya dah biasa dah tengok pasar-pasar ni. Biasa kerja pasar, nak hidup. Bukan gangster ada anak buah ke untuk buat kerja semua tu? Sayalah anak buah tu. Ha? Ha. Lah, gangster kasar bawahan punya awak ni. Okey ke ni? Okey. Oh, lepas ni kita pergi beli baju untuk awak, okey? Sebab mata saya ni dah sakit dah tengok awak pakai macam ni. Okey apa? Grease Lightning, Saturday Night Fever. Go Grease Lightning, you're burning up a quarter mile. Grease Lightning, go Grease Lightning. Apa dah pula ni? Saya. Kenapa kau ni? Jom, Sahak tu jom. Kejar diorang. Tapi tunggu dulu, biar dulu. Apa pula biar dulu? Je nak lepaskan diorang ke apa? Tidak, kita nak tangkap diorang. Tapi kita ni ada tata cara, ke tidak? Tuan cakap kita intai dulu, selidik dulu, mengenap dulu. Mana tahu dia akan bawa kita ke tempat yang lebih besar lagi. Ataupun ada sangka pautkan cabut kita tu. Aduh, sabar, tenang. Tengok tu, dah nampak. Okey, fine. Jom. Betul tak? Nampak. Ini sekarang kita ikut elok. Bismillah elok. Baca doa naik kenderaan. Subhanallah, astaghfirullah, hazza wa makunallahu mukrin tu. Tu. Bercanda di pasir pantai, kita bersama menuju asmara, kita berdua. Jangan gelak tu kenapa? Fokuslah. Kita ada misi tau. Dalam video klip tu ada gelak.
Alah, relax lah Kak Yung. Kita nak pergi mana? Kita nak pergi Port Dickson. Mood kena happy. Mood holiday. Holiday? Ni bukan holiday tau. Kita ada kerja. Itulah Kak Yung tak faham. Kalau kita pakai macam ni, kita pergi PD, orang tak nampak sangat kita ni gangster. Orang akan nampak kita ni lebih kepada turis. Macam Kak Yung. Lebih kepada turis Indonesia. Macam saya. Saya cakap lah. Orang dah tahu dah. USSA. Ni, tulis ni. Kau ni kan banyak tengok filem putih ke tak? Alah. Turis USA. Budak-budak kita dah standby ke belum kat sana? Budak-budak kita dah standby dekat PD. Saya dah edarkan gambar sahak dekat dia orang. Dia orang tengah cari. Bagus. Aku akan pastikan misi kita kali ini takkan gagal. Aku mesti akan dapatkan sahab. Tengok apa tu? Kita dah kena follow. Saya rasa diorang tu anggota polis. Maafkan saya, Cik Surani. Saya kena beredar dari sini. Maafkan saya sebab dah menyusahkan awak. Kalau mereka tanya awak, awak cakap je awak tak pernah jumpa saya. Tahu? Selamat tinggal, Cik Surani. Tapi Macam mana, Jen? Saya kau dekat sekarang, Kita ambush sekarang. Sabar. La ilaha illallah. Itulah pasalnya. Anggota muda sekarang semua macam tu. Kelojoh. Fikir pakai lutut. Buat apa? Nil, kau yakin ke ini markas diorang? Saya rasa inilah markas diorang. Tengok, lagi satu. Tu, perkataan rasa tu. Itu pun satu perkataan yang memang banyak menggagalkan kita punya operasi, tahu tak? Orang tidak, mana boleh rasa-rasa nak ambush. Betul-betul itu markas dia, barulah kita ini yakin Sohail watak-watak macam tu. Dah sekarang ni, aku rasa kita tunggu dulu. Jen, dia cakap rasa tadi. Mana boleh rasa-rasa, Jen? Rasa ni banyak menggagalkan kita. Kita kena yakin, kena Sohail wasahid, baru betul. Oh, ya. Wah, pulang baku buat keras kau, ya. Saja punya rasa lain, tahu tak? Sini ya. Dah, sekarang ni macam ni. Kau tinjau dulu rumah tu. Tengok dulu. Aku penat, jelah. Batu usia kan. Aku rehat dulu, tidur. Kau jaga. Lepas tu kan baru aku ganti kau pula, ya? Ya, Jen. Ingat, jangan tidur. Tengok je rumah tu. Apa-apa beritahu. Kak Yong, budak-budak kita belum jumpa si Sahak tu lagi. Saya rasa Sahak tu bersembunyi lah, Yong. Budak-budak kau ni memang loya. Sahak seketui tu pun kau tak boleh nak jumpa ke? Kak Yong, nak buat macam mana? Budak-budak praktikal, Kak Yong. Benda tu nak kena ajar, benda ni nak kena ajar. Ui, banyak benda nak kena ajar, Kak Yong. Lagi satu, Kak Yong. Alang-alang Kak Yong ada sini. Saya panggil dia untuk briefing sikit. Kau ni kan, sehari tak naikkan darah aku tak boleh. Kak Yong nak air kelapa tak? Air kelapa ni boleh menurunkan kadar tekanan darah. Kak Yong nak? Tak apa, saya pergi beli. Awak tak boleh buat saya macam ni. Cik Surani, apa ni? Kenapa awak datang sini ya? Bahaya awak tahu tak? Kan saya dah cakap saya kena buru. Awak ingat saya ni apa? Lampin pakai buah. Sekurang-kurangnya bagilah saya peluang untuk tolong awak. Saya dah cakap kan saya kena buru. Kalau awak ada dengan saya, awak dalam keadaan bahaya. Tak ada.
Suka tak suka, saya dah terjebak dengan awak. Awak nak ikut saya kan? Ha? Jom. Ha? Awak nak pergi mana ni? Ya Allah! Kayam! Air kelapa, Kayam! Dek. Bos saya tak panggil dia. Oh, apa nak bayar? Kayam, tunggu! Weh! Ha? Kau ikut buat apa? Saya pun nak penat juga benda-benda macam ni. Dalam action macam ni, dalam filem je ada. Drama tak ada tau. Ha! Bos panggil saya ke? Mana bayang kau? Aku nak tahu minyak ni. Rezeki jauh mana? Tu! Kayum! Kayum tahu tak macam mana nak bawa ni? Gear dia kat mana? Astagfirullahaladzim. Kayum! Apa lagi? Kejar Kayum! Potong angin Kayum! Kejar! Kayum! Cepat tu! Potong ombak! Kau jaga-jaga. Aku nak pancung dia ni. Aku tambah speed ni. Dia dekat. Siapa dia tu? Kayum! Anak banyak! Yang hari tu kejar kita naik kereta! Yeehaw! Awak perempuan boleh jadi gangster ke? Nantilah saya cerita. Kita kena lari dulu dari dia. Dia bahaya. Gangster wanita paling bahaya abad ni. Oi, kau nak buat apa tu? Saya takut. Mak saya cakap, kalau takut, kena peluk. Ha! Kalau kau cuba, kau berani buat, kau buatlah. Aku humpan kau dalam bawah ni. Tak peluk. Ha. Okey? Kejar! Aku nak pecah lagi ni. Okey. Oh, nampak tak pulau kecil tu? Nampak. Awak tolong pergi sana. Maju pula dua mangkuk ni. Jangan jatuh. Kejar! Yo! Ya, kau sahak. Sikit lagi. Kenapa ni? Kereta ni kong ke? Jalan. Tayo! Kenapa ni? Ha? Alah! Alah! Mana aku tahu? Alah! Saya takut. Kak Yung. Saya ingat Kak Yung. Saya cakap, kalau takut, kena peluk. Saya peluk dia, Kak Yung. Banyaklah muka pangkau. Okey ke kalau kita kat sini? Okey. Pulau ni orang tempatan je yang tahu. Dulu Atuk selalu bawa saya mancing kat sini. Apa pun terima kasih Cik Surani. Boleh tak jangan nak bercik-cik dengan saya? Isu je lah. Baiklah, Su. Apa pun terima kasih sebab tunjukkan tempat ni. Kan? Nasib baik saya ada tadi. Tolong, Kayong! Tolong! Tolong, Kayong! Saya janji, Kayong! Saya takkan peluk, Kayong! Kesian kau kan? Daripada kau berkepek tu lebih baik kau berdoa supaya ada orang datang tolong kau. Kayong! Saya rasa life jacket ni dah expired kot. Sini nak tenggelam ni! Sini tak pandai benang! Tolong! Kau nak terbenang? Bagus. Kau nak belajar benang? Kau nak belajar? Senang. Kau pegang ni, kaki kau lurus. Lepas tu kau gerak macam ni. Kedi. Tolak aku sampai ke bantai. Tolak? Saya sibuk. Ni awak beria-ria nak kubur kayu ni ada api ke nak hidupkan? Ini wajib untuk gangster ada. For survival. Tak sekarang ni apa plan awak ni? Ha? Saya tengok hari pun dah nak senja ni. Biarkan saya bermalam kat sini. Saya pasti Kak Yung dah kerahkan budak dia untuk stay kat area pantai dengan area jeti. Betul juga. Saya okey je kalau kita bermalam dulu kat sini. Kita? Habis tu, awak nak saya pergi mana? Taklah, saya plan awak bawa jet ski ni kat rumah Atuk. Lepas tu, esok pagi awak ambillah saya. Kalau Kak Yung tangkap saya, macam mana?
Dia pun dah nampak muka saya tadi kan? Ya tak ya juga kan? Tapi awak okey ke kalau berdua-duaan dengan saya? Kenapa? Awak tak okey ke? Ke awak ada plan nak buat apa-apa kat saya? Tak, saya okey je. Saya okey. Okey, geng. Kita cari Tahap sekarang. Hidup. Dekat kan? Susah tak boleh ke? Ya Allah. Dah gelap. Orang azan pula tu. Ilman. Astaghfirullahaladzim. Kau tidur Sorry Jen, tertidur Jen. Tertidur? Aduh, dia azan ni. Waktu bila ni azan ni? Tengok. Pukul 7 ni maghrib Jen. Takkan Zuhur pula. Aduh, susahlah macam ni. Tengok. Hei, ya Allah. Kereta dia dah tak ada. Kau nampak tak ke mana kereta tu pergi? Jen dah lupa ke? Lupa apa? Saya kan tidur tadi. So okey ke? Okey. Saya minta maaf ya. Minta maaf. Pasal apa? Kalau saya tak masuk kereta awak hari itu, tak adalah awak jadi macam ni. Kalau awak tak masuk kereta saya hari itu, silap-silap, saya dah tak ada dah dekat buka bumi ni. Tak eloklah gurau pasal mati ni. Awak tahu tak betapa kecewanya saya masa tu? Saya rasa seolah-olah saya ni macam anak pungut. Seolah-olah saya ni tak ada ayah. Dalam fikiran saya masa tu, saya nak bunuh diri je. Sekurang-kurangnya awak ada lagi ibu dengan ayah, awak dapat lagi rasa kasih sayang mereka. Berapa ramai orang kat luar macam saya tu yang rindu dengan situasi awak ni? Saya dibesarkan di rumah anak yatim, Kemudian, saya jadi budak lorong sampailah Pak hendak besarkan saya. Tapi saya dah pasang niat dah. Saya dah pasang niat, bila saya dah cuci nama saya ni, saya nak masuk pencarian hero remaja. Agak-agak awak lah. Saya ni cukup tak package nak masuk hero remaja? Satu hari yang simple, layan benda yang sungguh klise. Mereka sangat tipikal, tumpuan mata tak dapat aku handle. Cantik bergaya dan tentu ku akan digila. Hanyalah kau percaya dengan apa yang bakal diterima. Assalamualaikum. Good morning, jantan. Atuk. Dah, jom balik. Dah. Atuk dah balik sampai jersey dah kau tu. tu. Memokak pada semalam. Okey, Atuk. Tu baik yang tu kolam pula. Macam mana Atuk boleh ada kat sini? Saya kena lah bagi tahu. Awak ada handphone? Kenapa awak tak cakap semalam? Saya ni jenuh duk fikir cara nak selamatkan kita. Awak tak tanya? Hei, capeklah. Jalan macam pengantin kalau batu tak apalah tu. Atuk, apa ni cakap pengantin-pengantin? Atuk, kita tu.
I dah simpan dah suruh Ji dia tu. Lain kali kau nak buka pintu. Ji, tolong dia ambil dia orang. Tu sebab itu lah. Ayah! Ayah buat apa kat sini? Lee! Bila kau sampai? Bini kau tak ikut kau? Baru je sampai, ya. Dah lah. Ayo. Ayah, ayah datang sini sebab nak pujuk Su atau sebab ada tugas? Ayah minta maaf, Su. Ayah datang sini sebab nak tangkap Sahak tu. Dia diperlukan untuk membantu siasatan polis. Apa pula kes ini? Bukan ke kawan sekolah kau? Tolonglah, Su. Tolong jangan ganggu urusan polis, Su. Tapi polis ni ayah Su. Dan Su nak bagi tahu ayah yang Sahak tak buat apa-apa pun, tak bunuh sesiapa pun, ayah. Nanti dulu. Jantan, siapa pula kau bunuh? Dah, Irman. Bawa di sana. Tunggu kat kereta. Nayan, lepaskanlah! Surani binti Razali. Tolonglah. Jangan campur adukkan perasaan cinta tu dengan kebenaran. Ini cinta buta ni, Su. Ya Allah, masa bila pula Su bercinta dengan dia? Su, ayah sebenarnya ikut ke mana saja pergerakan Su dengan Sahak. Ayah tahu. Dan yang nampak Su dah jatuh cinta dengan dia. Cinta pada pertama. Kan ayah dah kata, hero remaja? No. Imam muda? Okeylah. Apa tu? Kenapa ni? Alah, hai. Dah terlepas tak Sahak ni? Sahak je. Dah, bangun. Sikit je ni. Sikit. Alah, kau ni. Manja kau. Su. Su. Rimas lah ayah tengok kulu kilir macam ni. Jumpa anak jarang sekali. Sekali jumpa, rimas pula. Atuk pun gitu ya, Su. Kau pergi balik. Rimeh. Stres, Atuk. Habis tu sekarang nak buat apa, ha? Sahak nak kena kidnap. Kita kena tunggu dulu, Su. Tak boleh buat apa-apa. Tunggu ayah dapat info daripada pejabat, baru boleh gerak. Kak Yong. Geng Kak Yong, ayah. Sahak ada bagi tahu Su yang dia kena kejar dengan geng Kak Yong. Kita cari Kak Yong, ayah. Untuk makluman Su, Kak Yong tu anak kepada Pak Andak yang mati kena bunuh tu. Si Sahak ni pun satu hal. Kalau betul dia tak bunuh, yang dia pergi lari buat apa? Tunggulah situ. Dekat sekolah lu tak belajar ke? Berani kan dia benar, takut kena salah, tak belajar. Kak Yong tu nak tangkap Sahak sebab nak tahu siapa bunuh bapak dia. Kalau jantan tu tak bunuh orang, Su pula lambek jumpa dia, si jantan tu. Lambek dia nak baik contohan tu. Aduh. Tak, sekarang ni Su yakin yang Sahak bukan pembunuh, ayah. Baik. Kalau bukan Sahak, siapa? Manalah Su tahu. Kalau kita duduk borak je kat sini, macam mana nak tahu? Dah lah, kalau semua tak nak cari Sahak, biar Su sendiri yang cari Sahak. Surani. Su, kami ni bekerja ada tata cara, Su. Tak boleh nak bertindak sembarangan macam ni. Kalau macam ni, copet dan dapat cucunan tu. Abah, imam muda yang dicari selama ini, sayalah Abah. Abah kau. Su! Su! Lepaskan aku lah! Oi! Kak Yong! Saya tak bunuh Pak Andak lah, Kak Yong! Kalau bukan kau, siapa? Itu yang saya tengah cari sekarang ni. Dia percaya dekat kau. Kau bunuh dia. Apa salah dia dekat kau?
Bersalah pandai juga dekat Kak Yong yang Kak Yong tak pernah jumpa dia selama dia kat penjara. Tapi kau bunuh ayah aku. Saya tak tahu dia lah Kak Yong. Kalau kau tak bunuh, kenapa kau lari? Kau, orang yang salah je akan lari dari kebenaran. Mikael. Ya, Kak Yong. Bawa dia ke Kuala Lumpur. Kita selesaikan di depan Ayadin. Jangan bagi aku pegang dia ni sebelum mati aku kerjakan dia ni. Baik, Kak Yong. Heret dia. Bawa. Apa ni? Kejar dia. Aduh. Saya kejar dia. Yalah, takkan aku tak. Alah, janganlah pergi lagi. Mana dia?
pelan-pelan. Benda senang. Pelan-pelan. Ya. Ah. Oh. Tak. Awak, sekarang ni kita nak buat apa? Ha? Rumah atuk pun lain dah tak clear sekarang ni. Awak drive je keluar dari Port Dickson ni, ya? Ha? Kita nak balik KL balik. Tak, jangan. Jangan, please. Bagi saya pergi jauh. Okey. Jangan. Syuk! Ada kayu! Dah jumpa sahak. Ya. Tempat biasa. Yong, apa hal semua ni, Yong? Kita selesaikan hari ini sampah ni. Dia bunuh ayah Yong kan? Saya tak bunuh Panda lah, Kak Yong! Hei, kalau bukan kau yang bunuh, siapa yang bunuh? Cakap siapa? Salah! Macam zoo. Udin. Jambal. Yeah! Sahak tak bunuh sesiapa. Tapi kamu, Yong. Kamu dah bunuh hati ayah. 5 tahun ayah dalam penjara. Mana kamu? Satu hari pun kamu tak datang guna ayah. Apa ni, Ayah Din? Memang semua ni rancangan anda dan juga ayah Din. Kalau nak prank pun, janganlah sampai bunuh. Sekarang ni polis tengah kejar saya tau. Sahak. Kalau tak ada orang yang mati, tak ada orang yang kena bunuh, pasal apa pula polis nak kejar kau? Ayah, apa semua ni? Ayah kerja ni kan? Jen, kita nak beranak cerita kat rumah Baiklah. Sebenarnya semua ni rancangan Pak Anda. Masa diorang berbincang tu, saya ada kat situ. Nampak penting tak saya kat situ? Ceritanya Pak Din bertanya, kenapa anda buat semua ni anda? Pak Anda pun jawab, aku nak Sahak tu jadi buruan supaya dia serik. Dia insaf. Dunia gangster ni tak ke mana, Pudin. Kalau boleh aku tak nak apa terjadi pada Maya, terjadi pada dia juga. Pudin anggap macam faham. Lepas tu dia tanya pula, Yong macam mana pula? Tiba-tiba Pak Anda sedih. Aku rindukan Yong, Pudin. Lebih 5 tahun aku tak jumpa dia. Tapi kamu tahu kan Yong tu macam mana? Tahu anda. Pudin pun sedih. Sarjan pun sedih. Saya pun sedih. Lepas tu Pak nak sambung lagi. Kamu jangan risau. Aku dah cakap dengan Sarjan Razali. benda baik, dia kata okey. Kau Sahak! Kau tak boleh salahkan Remy. Walaupun muka dia tak macam orang Melayu kita, tapi dia dah lama insaf, tak macam kau, degil. Dan kau, Yong, kau tahu ke tidak betapa bapakmu ini, Pak Anda ini, merinduimu. Sekian, terima kasih. Hei, benda tu? Sajak je.
Yang hilangkan diri sebab yang tak tahan. Yang malu dari kecil. Orang ejek yang kau kawan dia. Ejek yang anak banduan. Sebab ayah kau masuk penjara. Yong, kalau kerana kerja ayah buat Yong rasa malu, ayah minta maaf. Tapi kenapa Yong nak buka kumpulan baru di Yong Peng? Excuse me. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Daniel Mikael Iskandar. Pengurus besar Anggun Cotton Collection. This is my guy. Pak Endak. Saya pun dah insaf, Pak Endak. Pengalaman jadi buruan dah mendewasakan saya. Hei. Apa ni? Sahak. Dunia gangster ni tak ke mana. Kalau nasib kamu kurang baik sikit, kamu akan check in di penjara. Tapi kalau nasib kamu tak baik langsung, kamu akan check out dekat tali gantung. Jadi kamu pilihlah jalan kehidupan kamu yang terbaik. Tuan. Assalamualaikum, Tuan. Ya. Sekarang, Tuan. Baik, Tuan. Terima kasih, Tuan. Firman, kita kena segera bergerak ke polisian. Dapat lead mengatakan ada penyerahan syabu yang terpasar kat sana. Semua anggota dah pun ada kat sana. Kita je belum. Kita kena pergi segera. Baik je. Okay, guys. Jangan ya. Pergi dulu. Saya tahu tentang syabu tu. Ikut saya. Kamu tak terlibat dengan syabu ni? Dah sudah. Kita gerak. Baik, Tuan. Dan terima nikah. Jangan bergerak! Jangan. La ilaha illallah. Ayah buat apa kat sini? Yang kau tahu buat apa kat sini? Lah, saya ni kerja ayah ni. Kami dalam operasi ni. Katanya ada lik penyerahan syabu kat sini. Lah, tu perempuan ni siapa pula? Inilah Shanti Megawati binti Abu. Nama manjo Syabu, omak baru kau. Atuk! Ya. Itulah mamak yang supply syabu ya. Astagfirullahalazim. Saya ejen cari jodoh. Code name Syabu. Atuk takut kantoi. Kau tu pun satu. Atuk suruh kahwin, tak kahwin-kahwin. Jadi kau lambat benar, Atuk carry on lah dulu. Kau tidak akan senang double wedding kau kahwin mau jantan tu. Sahaklah, Tok. Tak kira nama pun. Minta maaf ya, Tok. Ya. Kira cancel ke macam mana? Jangan. Sambung, tahu. Sebab saya ada lagi apa-apa kita. Ahmad Idham, Samsul, Harun Haris. Kau dengar tu, ada 3 lagi. Dah, duduk. Kau orang ni tamu tak diundang. Tapi duduk, tak apa. Atau nak nikah. Duduk semua. Simpan kereta. Kau. Baiklah, kita raihkan pengantin. Boleh saya mulakan ya, Tok? Silakan. Abdul Razak bin Ahmad. Saya.
Aku nikahkan kau dengan Shanti Megawati binti Abu dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Aku terima nikahnya Shanti Megawati binti Abu dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Sah. Alhamdulillah. Sebuah keluarga yang baik dibangun dengan cinta, dimulai dengan kasih sayang dan dipelihara dengan kesetiaan. Lebih baik hidup sederhana tapi bermakna daripada hidup mewah tapi mengorbankan cinta keluarga. Long ingat apa yang ayah dah ajar dulu? Ingat. Ingat jurus-jurus dulu? Ingat. Ada orang kat situ. Lasak dia habis-habis. Go! 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 Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, asal sabar dan ikhlas dalam doa. Nama aku Sahak. Ini permulaan cinta aku. Awak dah bersedia? Dengan awak, bila-bila masa pun saya bersedia. Check this out. Fabulous cats. We back. Retro. Let's go. Let's go. Satu hari yang simple, layan benda yang sungguh klise. Mereka sangat tipikal, tumpuan mata tak dapat aku handle. Cantik bergaya, tak tentu ku akan digila. Hendaklah kau percaya dengan apa yang bakal diterima. Slow, tarikan disco, retro, metro, si poppin. Kurang lokin masa dancing. Langkah setapak bergerak, terkesima kaku sebentar. Fabuloso, numero uno, sonoran tempo, corong manusia.